Hai semua, hari ini impian nak feature sebuah kediaman jenis teres 2 tingkat berkeluasan 2,350 kaki persegi berkonsep modern farmhouse. Jom kita tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Piana, silakan masuk. Okey, boleh Kak dikongsikan sikit mengenai rumah ni? Okey, rumah ni rumah semi teres berkeluasan 2350 square feet. Ada berapa bilik rumah ni? Rumah ni ada 4 bilik, 4 bilik air. Kalau anda tengok konsep rumah ni menarik sungguh. Konsep apa yang Kak dipilih ni sebenarnya? Konsep ni memang Kak Di suka sangat, modern farmhouse. Inspirasi rumah ni Kak Di ambil daripada sosial media. Kita selalu scroll kan, kadang kita tengok rumah-rumah cantik tu, daripada situ Kak Di bawa konsep ni, suruh ID terjemahkan kat rumah ni. Bila pindah masuk rumah ni? Kita dah ada rumah ni setahun lebih dah lah. Masa tu Kak Di punya pindah masuk tu, keutamaan rumah ni masa tu Kak ni nak ikut bahagian mana? Bahagian living room lah. Living room tempat sekarang ni. Kak Di suka lepak kat sini, so kita nak tenang, happy. So tempat ni yang paling Kak Di pentingkan. Kak Di memang hire ID. So serah semua ID yang buat lah? Senang. Kita tak payah fikir pening-pening, so Kak Di serahkan dekat ID saja. Okey, inilah Kak Di punya dry kitchen. Cantik, warna pun cantik, lembut je colour dia. Memang Kak Di minat sangat dengan colour dia. Okey, tengok sinki ni pun kita berkonsepkan farmhouse. Ni memang sinki favourite Kak Di lah. Kak Di biasanya Kak Di akan bake tau dekat sini. So bila kita bake tu kita tengok luar, seronok sangat. Sebab Kak Di, satu lagi dekat sini kita buat tempat syuting. Sebab Kak Di ada kafe sedap eatery, sedap griller, ada mimpi cake. So banyak konten kita akan shoot kat sini. So lighting tu yang kena cantik lah. Kena cantik. Tu yang Kak Di request kat ID tu. Kalau kita tengok dia punya countertop dia ni untuk island ni, material apa ni Kak Di? Ini sintered stone. Sintered stone. Kenapa Kak Di pilih sintered stone? Sebab dia lebih tahan lasak. Kadang-kadang kita nak masak kat sini kena kunyit ke, kena sambal ke. So senang je kita nak bersihkan. Okey, untuk kat dapur ni Kak Di letak folding glass. Okey, pintu jenis yang berkaca macam ni supaya dia bertutup lah. Bila kita nak masak tu tak adalah asap terkeluar. Bau-bau masakan tu kan. Bau-bau masakan tu kadang-kadang bila keluar dia jadi tak best kan. Okey, jom kita tengok dapur. Oh, dapur pun warna sama juga dengan wet kitchen, dry kitchen sama colour dia. Betul, konsep dia sama je. Yang ni pun jenis sintered stone juga. Sintered stone, tapi kalau perasan ni jenis matte sikit dia jenis matte sikit. So dia lagi lebih cantik sebenarnya. Yang pintu kabinet ni, pintu dia apa Kak Di? Dia punya material dia apa? Spray paint. Spray paint. Selalu masak lah, memang rajin masak lah. Memang Kak Di memang hari-hari masak. Hari-hari masak Okey, untuk meja makan Kak Di ni